Teori ini nak merendahkan martabat manusia. Ya. Beruk ada nafsu, akal tak ada. Manusia ada akal, ada nafsu. Macam mana pula kita boleh dapat jadi akal sedangkan tok nenek tidak ada akal, cuma ada nafsu. Jadi ini perkara yang perlu diperbetulkan. Masa bila kita daripada beruk? Kalau kita daripada beruk, saya rasa masalah semua dalam dunia ni selesai. Masalah hospital selesai. Contoh, masalah kekurangan darah, dia tabung darah hospital yang telah selesai. Ini apabila kira-kira 400 ekor beruk datang menerima darah. Tak pernah kita dengar macam tu pula. Bukankah genetiknya sama? Awak beruk, dia asal beruk. Bukankah genetiknya sama? Apa ambil darah tu. Ambil darah dia. Kenapa tak boleh pula? Dia beruk Ustaz. Awak juga cakap manusia asal daripada beruk. Manusia asal daripada Adam, Adam daripada tanah. Jadi itu asas dia. Kalau asas yang pertama tak boleh selesai, semua benda tak akan boleh selesai. Sebab tu yang kita bantah ialah teori yang menyeleweng daripada Al-Quran. Bercanggah dengan Quran. Bukan kita tolak sains tu. Dalam Quran, dalam surah Luqman, Allah Ta'ala sebut, Alam tarau annallaha sakhara lakum ma fis samawati wa ma fil ard. Tidakkah kamu lihat kami mudahkan urusan kamu di langit dan urusan kamu di bumi. Maknanya kemajuan akan terus berlangsung.